Apa benar sambut Maulidur Rasul hukumnya bid'ah dan sesat? Oke, dan kali ini kita akan mendengarkan beberapa pandangan ulama Malaysia, di antaranya Ustadz Idris, Ustadz Azhar Idrus, Dr. Rozami, dan Dr. Maza, bagaimana menanggapi tentang hukum sambut Maulidur Rasul. Apakah benar bid'ah atau sesat atau itu sunnah? Bagaimana pandangannya? Kita simak jawabannya dari sekarang. Bertanya, minta Ustaz komen tentang sambutan Maulidur Rasul. Pertamanya kita kata ada perselisihan dalam kalangan para ulama bila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Walaupun pendapat masyhur kata Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Cuma perlu ditegaskan bahawa ada pendapat-pendapat yang lain. Ada yang kata pada bulan Safar, ada yang kata bulan Ramadan, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Maksudnya mengandaikan bahawa Nabi lahir secara yakin dan pasti pada 12 Rabiul Awal, ini kita kata menyalahi disiplin ilmu. Kemudian mengenai sambutan Maulidur Rasul itu sendiri, ada beberapa persoalan dalam hal ini. Yang pertama, adakah sambutan Maulidur Rasul ini ibadah ketaatan atau ia satu perkara maksiat? Jika maksiat, maka menyambutnya haram dan berdosa. Tetapi jika ia ibadah yang menjana pahala, maka persoalannya, adakah ibadah Maulidur Rasul ini diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin ada siapa yang berani mengatakan bahawa Nabi jahil tentang ibadah menyambut Maulidur Rasul ini. Persoalan seterusnya, jika ia adalah ibadah yang telah pun diketahui oleh Nabi, maka adakah Nabi pernah menyambutnya atau mengajarkan umatnya? Sekali lagi, tidak mungkin ada yang berani mengatakan bahawa Nabi tahu tentang ibadah Maulidur Rasul ni, tetapi Nabi tidak mengajarkannya kepada umatnya. Kerana ini merupakan satu tuduhan yang berat ke atas Nabi, dan mengandaikan bahawa Nabi ada menyembunyikan hal-hal agama yang patutnya disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Allah berfirman, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasulullah, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dan jika engkau tidak melakukannya, maka bermakna tiadalah engkau telah menyampaikan salahnya. Jika ada yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan tentang Maulidur Rasul ini, mana bukti dalilnya dan di mana Nabi mengajarkannya? Dan ini membawa kita kepada persoalan yang seterusnya, iaitu adakah dalil anjuran menyambut Maulidur Rasul ini tidak diketahui oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in sepanjang 3 kurun pertama Islam, lalu generasi yang datang kemudian menemui dalil-dalil tersebut, atau para sahabat dan ketiga-tiga generasi salafus salih mereka tahu dalilnya tetapi mereka menolak dan tidak menyambutnya, lalu umat Islam yang datang kemudian menemui dalil-dalil tersebut? Kita kata bahawa ini semua mustahil. Tak mungkin para sahabat dan ketiga-tiga generasi salafus salih mengetahui tentang kelebihan Maulidur Rasul ni tetapi mereka menolak dan memilih untuk tidak menyambutnya. Kesimpulannya, perlu ditegaskan bahawa tiada mana-mana dalil menganjurkan sambutan Maulidur Rasul dalam Al-Quran atau Sunnah. Malah tiada petunjuknya sama sekali daripada ajaran Nabi, amalan para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, para sahabat yang lain, para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua tidak menyambutnya. Bahkan seluruh generasi awal umat Islam, salafus salih, termasuklah para imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka semua tidak menyambut Maulidur Rasul ini. Dan ini kerana tidak lain dan tidak bukan kerana ia bukan sebahagian daripada ajaran Islam. Baliknya, ia merupakan amalan pokok tambah, rekaan yang diada-adakan dalam agama, sedangkan Islam berlepas diri daripada hal-hal yang seperti ini. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baharu dalam urusan kita ini, iaitu agama, maka ia adalah tertolak. Dalam hadis yang lain kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak menepati cara kami, maka ia adalah tertolak. Untuk makluman, sejarah sambutan Maulidur Rasul hanya bermula pada zaman kerajaan Syiah Fatimiyah di Mesir, kira-kira tahun 400 Hijrah, kurang lebih 400 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bahawa ia bukan sebahagian daripada ajaran Nabi yang disampaikan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diamalkan oleh para sahabat. Sebaliknya, ia adalah suatu yang ditokok tambah dalam agama, lalu dianggap oleh sebahagian umat Islam sebagai sebahagian daripada agama, sedangkan realiti petunjuknya ia bukan demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jadi intinya beliau Ustadz Idris menyampaikan pendapatnya mengenai sambutan Maulidur Rasul. Jadi yang pertama, mengenai kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai beberapa pandangan dalam kalangan ulama. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan lahir di bulan Safar, ada yang mengatakan lahir di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa pandangan, ada beberapa perbezaan dalam beberapa kalangan ulama. Itu yang pertama. Kemudian beliau menjelaskan secara
meyakinkan bahwasanya Maulidur Rasul, sambutan Maulidur Rasul itu tidak benar dan tidak ada dan tidak diajarkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga apabila Maulidur Rasul itu memang ada, maka seharusnya para sahabat, para tabi'in, kemudian para salafus soleh, kemudian para imam-imam besar seperti Imam Malik, Imam Malik maksudnya, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i, pasti 4 imam besar tersebut mengadakan atau menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenyataannya bagaimana? Dari Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengajarkan untuk menyambut kelahirannya. Kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya tidak mengajarkan dan bahkan tidak mengadakan acara Maulidur Rasul. Kemudian para tabi'in, kemudian para pengikutnya, para salafus soleh, kemudian empat imam, 4 mazhab tersebut tidak pernah mengajarkan atau tidak pernah mengadakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan bahwasanya apabila sesuatu ibadah tidak dilandaskan dengan ajaran atau perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak atau disebut dengan bid'ah. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Ustadz Idris. Dan kali ini kita akan menyimak bagaimana pandangan dari Ustadz Azhar Idrus. Kalau kita sambut Maulidur Rasul bukan meraihkan kelahiran tapi kematian. Jawabnya sebab itulah dengar pendapat imam-imam senang. Jangan dengar pendapat orang-orang ramai. Macam-macam peseng dia ni. 10 ustaz, 10 hukum. Rasa apa? Tidak jujur dengan ilmu. Masing-masing menunjukkan kepakaran. Tidak ikhlas. Akhirnya berterabur habis hukum. Yang jadi mangsa orang awam. Betul tak? Ini masalah. Pasal apa? Pasal nak kelebihan di mata orang ramai atau mencari kepentingan. Ulama-ulama telah menjawab, tidak wajib kita sambut hari Maulidur Rasul atau bulannya, kerana tidak ada sebarang nas yang suruh sambut. Walau bagaimanapun tidak pula dilarang kalau kita nak sambut, kerana tidak ada nas yang melarang sambut. Senang tak tu? Kan senang. Itu jawapan ulama-ulama yang besar-besar. Hak kecil-kecil label kampung ni je yang susah ni. Nang tak? Lampau-lampau benda yang haram terang-terang tak marah pula. Benda kecil-kecil hak khilafiah gini duduk sibuk. Nah, masalah kecil-kecil, masalah mengaji Quran, masalah marhaban qasidah, masalah selawat hak gitu. Nung terang-terang berjudi tak marah. Tegang-tegang kendara harak dak bunyi pula. Ni dak jujur. Jadi bila ulama jawab gitu, okey. Siapa yang sambut Maulidur Rasul, kata imam-imam, antaranya Imam Suyuti, seorang imam besar yang martabatnya seumpama imam mujtahid, maka dia dapat pahala-pahala di sisi Allah kerana sayangkan Rasulullah. Siapa yang tidak sambut Maulidur Rasul tidak berdosa sedikit pun kerana dia tidak diwajibkan dalam agama. Betul tak? Kan comel gitu, tak ada balah, tak ada kelahi. Nah, ini pelik-pelik learning. Tu kata nak jadi ustaz sangat bodoh. Nah, akhirnya menyusahkan orang ramai. Prioriti benda hak penting tu dulu kita utamakan. Benda-benda hak remeh-temeh nombor 2, nombor 3. Nah, kalau kita hak sunat dulu kita tekan kadang-kadang, hak wajib tak boleh malu ke orang. Contoh, sunat pakai serban, kita pun beli kain serban daripada Afghanistan 16 meter. Dapat pahala sunat, alhamdulillah. Ambil celak Rasulullah, ismit lama pula ambil pahala sunat, alhamdulillah. Taruh janggut pula lebih pada segenggam, ikut janggut Sayyidina Ali, alhamdulillah pahala sunat. Ambil kayu sugi, gonyoh di mulut pula, cari afdal siwak, alhamdulillah comel sungguh ni memang ikut sunnah, tetapi keluar ke masjid tak pakai seluar. Faham tak? Tu imam kata apa tu? Faham tak?
Apa tu? Inilah orang benda yang wajib dia dok jaga. Benda hok remeh duk dulukan sangat. Tutup aurat dulu, baru hias dengan serban, hias dengan celok mata dan seumpama. Nak, ni serebang comel telanjang bogel. Balik awal. Orang sedang murtad, orang meninggalkan agama, orang tak reti akidah, orang berjudi, meninggalkan anak isteri tak beri nafkah. Tak sebut benda tu. Duduk cara benda-benda gini, Maulidur Rasul, membaca telking, Saidina dalam tahiyat, benda remeh-remeh temeh. Benda inilah merugikan umat. InsyaAllah kita hidupkan balik sunnah kekasih kita sebenar Rasulullah. Nak biar ada dalam hati Rasulullah, I love you, aku sayang awak, aku sayang kamu sampai bila-bila. Mudah-mudahan ada sedikit kasih sayang itu akan menyebabkan kita layak mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan sebuah tanggapan dari Ustadz Azhar Idrus. Intinya beliau mengatakan bahwasanya apabila kita tidak menyambut Maulidur Rasul itu tidak akan berdosa. Kenapa? Karena bukan kewajiban tetapi sunnah. Sekali lagi, apabila kita tidak menyambut Maulidur Rasul itu tidak berdosa. Kenapa? Karena itu bukan kewajiban, hukumnya bukan wajib. Itu poin yang pertama. Kemudian Ustadz Azhar Idrus sedikit heran kepada orang-orang yang mempermasalahkan Maulidur Rasul ini. Kenapa? Karena hal-hal yang remeh-temeh seperti yasinan, zikiran, tahlilan, Maulidur Rasul, kemudian kata Sayyidina dalam tahiyat akhir dipermasalahkan. Sedangkan perkara-perkara yang sudah jelas hukumnya haram seperti arak, seperti zina, seperti judi, seperti tidak menutup aurat, mereka tidak mempermasalahkannya. Mereka tidak menggebu-gebu dalam menyampaikan seperti halnya menyampaikan hukum tahlilan, hukum kunut, hukum yasinan dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan menurut Ustadz Azhar Idrus. Jadi yang remeh-temeh bukan berarti kita meremehkan sesuatu hal yang kecil, bukan, tetapi seharusnya kita harus memperjuangkan dengan penuh semangat sesuatu hal yang sudah benar-benar atau yang sudah jelas hukumnya haram. Di antaranya judi, zina, membuka aurat, kemudian arak dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita perjuangkan agar hukum-hukum yang sudah jelas-jelas hukumnya haram kita kita keluarkan dan kita tinggalkan, dan bagaimana hukum atau pelanggaran agama tersebut tidak ada di bumi Malaysia khususnya. Jadi itu penyampaian kurang lebih dari Ustadz Azhar Idrus. Jadi yang tidak mau bermaulid tidak jadi masalah, kemudian yang bermaulid itu sunnah. Yang penting kita menghormati satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Saya setuju dengan pendapat Syekh Saleh Al-Fauzan yang mengatakan maulid Nabi ialah bid'ah dalalah. Tetapi saya terpaksa mengurus sebuah majlis maulid yang akan diadakan. Ada sebahagian ulama yang mengatakan jika kita menghadiri sesuatu perayaan yang batil walaupun tidak merayakannya kita turut berdosa. Bagaimana pendapat? Kalau tanya pendapat saya, memang benda ni ada khilaf di kalangan para ulama. Maulid ni ada khilaf di kalangan para ulama sebab benda ni benda baru. Zaman Nabi SAW tak ada sambutan maulid, sahabat pun tidak merayakan sambutan maulid. Kalau sahabat rayakan sambutan maulid, dah tentu tidak ada khilaf dalam kalangan ulama tentang tarikh Nabi lahir. Tapi sebab sahabat tak sambut, sebab tu ada khilaf. Bila Nabi lahir? Ada yang kata 9, ada yang kata 12, kan? Rabiul Awal. Jadi bila benda ni benda baru, kita akan dapati ulama akan melihat kepada ciri-cirinya. Ada yang tengok tak boleh lah sebab Nabi tak buat, sebab benda ni raya, dia kata. Raya ni raya haji dengan raya puasa je. Ada yang melihat dengan lebih luas, dia kata nama aja raya, tapi mana ada solat khas, mana ada puasa khas, mana ada khutbah khas sempena hari macam kita khutbah dan sembahyang raya tu, tak ada.
Dia cuma satu sambutan, kita nak ajak orang ingat Nabi SAW. Jadi kena tengoklah cara sambutan dia macam mana. Saya setuju dengan pendapat ni. Saya setuju dengan pendapat ni yang mengatakan Maulid Nabi ni kalau pengisian dia tu hanya sekadar forum, sekadar ceramah nak menceritakan tentang perjuangan Nabi SAW tanpa ada ritual yang orang anggap benda tu sebahagian daripada benda yang dituntut oleh agama, okey saja. Kalau tiba-tiba sambutan Maulid kena pergi tawaf kubur pula, yang tu bid'ah lah. Pasal apa tawaf kubur ni? Hari ni kan Maulid? Tak ada. Tu tidak ada asal. Tidak ada asal. Tapi kalau setakat Maulid, orang cuti nak dengar tentang cerita Nabi, kita duk cerita ceramah macam hari ni kita ceramah, bagi saya yang tu tak ada masalah. Yang tu tak ada masalah. Maka ia termasuk dalam perkara yang dibenarkan. Barusan sudah mendengarkan kawan penjelasan dari Dr. Rozaimi. Jadi beliau intinya yang pertama mengenai sambutan Maulidur Rasul itu masih khilaf dalam kalangan ulama. Kenapa khilaf? Karena di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, beliau-beliau mereka itu tidak merayakan atau tidak menyambut kelahiran Nabi atau tidak menyambut Maulidur Rasul. Oleh sebab itu banyak kalangan ulama yang mempunyai beberapa pandangan atau perbezaan, yaitu khilaf. Ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, dan itu salah satu adanya khilaf karena di zaman Nabi dan zaman para sahabat tidak melakukan Maulidur Rasul ini. Itulah yang menyebabkan khilaf. Kemudian beliau Dr. Rozaimi mengatakan bahwasanya apabila Maulid Nabi itu diisi oleh sesuatu hal yang bermanfaat, seperti halnya hanya forum atau kajian tentang kemudian kisah-kisah Rasulullah, kemudian penjelasan sirah nabawiyah, kemudian dia menyampaikan akhlak-akhlak Rasulullah tanpa ada niat itu adalah ibadah khusus, maka itu tidak ada masalah. Tetapi kalau Maulid Nabi mempunyai niat ibadah khusus, misal saya akan bermaulid supaya saya masuk surga, saya akan bermaulid biar saya menjadi kaya raya, saya ingin bermaulid agar saya seperti ini. Jadi apabila maulid tersebut disandarkan dengan asas agama, asas ibadah, maka itu yang tidak dibenarkan oleh Dr. Rozaimi. Tetapi apabila hanya cuma acara Maulidur Rasul itu menyampaikan tentang sesuatu pemahaman, akhlak, kisah tentang Nabi Muhammad, itu tidak ada masalah. Jadi kurang lebih seperti itu pendapat dari Dr. Rozaimi. Dan terakhir kita akan mendengarkan pendapat dari Dr. Maza. Di Malaysia ni ada orang kadang-kadang tak apa-apa kan. Yang sebahagian yang dok kata kat Ibn Taymiyah, dia pun tak pernah baca buku Ibn Taymiyah ni. Tak pernah. Macam orang yang kata geng-geng tu kata Allah sama dengan manusia ni. Anak murid dia hak jenis tak tahu apa ni percaya. Itulah bawa-bawa tu dia kata, sebab tu dia pun tak sambut maulid. Kan? Dia percaya. Dia tak. Kita kata di Perlis ni, kita ada zikrar Rasul. Kita sepanjang bulan Rabiul Awal, kita jadikan bulan ilmu, memperkatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta masjid-masjid, sebab tuan-tuan tengok masjid-masjid banyak buat program zikrar Rasul. Menceritakan tentang kelahiran, kehidupan, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan sahaja dicintai, dia diikuti. Ada mungkin manusia lemah tak dapat ikut, tapi mesti akur bahawasanya yang terbaik di dalam agama ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bila buat majlis maulid, sakan sambut seolah-olah Nabi datanglah majlis mereka. Tapi bila kita bagi tahu sunnah Nabi, Nabi buat macam ni, Nabi tak buat macam ni. Bapak ni nak kira ada lah hadis. Tak ada lah hadis dia tak mau. Lain kali jangan pakai mikrofon dia. Kita cakap soal
ibadah. Kita cakap soal beragama. Tapi bila sampai kepada ni, oh dia kata, depa ni semua ni cerai, tak sambut nampak. Tak belarak. Bismillahirrahmanirrahim. Isu sambutan Maulidur Rasul tetap kali tiba bulan Rabiul Awal memang sering menjadi perbincangan dalam kalangan umat Islam. Ada yang mengatakan Maulidur Rasul ialah tanda kecintaan kepada Nabi, tetapi ada juga yang berpandangan bahwa ia merupakan perkara baharu karena Nabi dan para sahabat dan juga para generasi awal Islam tidak pernah mengadakan sambutan seperti yang kita kenal saat ini. Daripada beberapa pandangan ulama Malaysia, yang kita dengar di video sebelumnya, ternyata isu ini bukan semudah mengatakan yang sambut pasti betul atau yang tidak sambut pasti lebih baik. Ada perincian dan ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Antara pandangan yang tegas menolak sambutan Maulidur Rasul ialah kerana tidak ditemui dalil khusus yang memerintahkan umat Islam mengadakan sambutan tersebut. Nabi SAW tidak pernah menyambut hari kelahiran baginda sebagai satu perayaan agama. Para sahabat, tabi'in, dan imam-imam besar juga tidak diketahui mengadakan sambutan maulid seperti yang dilakukan pada zaman sekarang. Mereka berhujah bahwa dalam urusan ibadah, kita perlu berhati-hati. Kalau sesuatu amalan dianggap sebagai ibadah khusus yang mendatangkan pahala, persoalannya ialah dari mana datangnya dalil dan contoh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi di satu pihak yang lain pula, ada ulama yang melihat isu ini dengan lebih terperinci. Mereka mengatakan bahawa jika majlis Maulidur Rasul itu tidak mengandungi ritual khusus yang dianggap wajib atau sunnah khas, sebaliknya hanya diisi dengan ceramah, sirah, salawat, mengingat perjuangan Nabi SAW dan nasihat agama, maka ia tidak semestinya dihukum sebagai sesuatu yang haram. Maksudnya, yang perlu dilihat bukan sekedar nama maulid, tetapi apa yang dilakukan dalam majlis tersebut dan bagaimana ia diniatkan. Kalau ada perkara yang jelas bercanggah dengan syariat, seperti meminta sesuatu kepada selain Allah, melakukan ritual yang tidak mempunyai asas, atau meyakini sesuatu perkara yang sebagai ibadah khusus tanpa dalil, maka perkara tersebut memang perlu dijauhi. Tetapi kalau seseorang hanya berkumpul untuk mendengar kisah Rasulullah SAW, mempelajari sirah, berselawat, dan mengambil pengajaran daripada kehidupan baginda, maka ada ulama yang membenarkannya berdasarkan bentuk pengisian tersebut. Di sinilah kita perlu belajar untuk membezakan antara perkara yang memang disepakati haram, perkara yang jelas sunnah, dan perkara yang menjadi khilaf dalam kalangan ulama. Jangan sampai perkara khilafah menyebabkan umat Islam saling menghina, sedangkan perkara yang jauh lebih besar seperti meninggalkan solat, tidak menutup aurat, berjudi, arak, menzalimi keluarga, dan meninggalkan kewajiban agama tidak pula diberikan perhatian yang sama. Namun, pada masa yang sama, jangan pula menjadikan alasan ini perkara khilaf untuk melakukan apa sahaja tanpa ilmu. Bagi saya, pengajaran paling penting daripada perbincangan ini ialah kalau benar kita mencintai Rasulullah SAW, jangan hanya sibuk memperingati baginda setahun sekali. Kenali sirah baginda sepanjang tahun. Pelajari hadis baginda, jaga salat, jaga akidah, jaga akhlak, hidupkan sunnah. Tinggalkan perkara yang dilarang. Kita juga perlu memahami bahawa tarikh kelahiran Nabi sendiri mempunyai perbezaan riwayat dalam kalangan ahli sirah. Tarikh 12 Rabiul Awal memang sangat masyhur, tetapi terdapat pandangan lain mengenai tarikh tepat kelahiran baginda. Jadi jangan
jadikan perkara yang masih mempunyai perbezaan pandangan sebagai sebab untuk kita bermusuhan. Kalau seseorang memilih untuk tidak menyambut Maulidur Rasul karena mengikuti pandangan ulama yang menganggapnya sebagai bid'ah, kita hormati pendiriannya. Kalau seseorang pula menghadiri majlis maulid yang pengisiannya sekedar ceramah sirah, selawat, dan nasihat agama berdasarkan pandangan ulama yang membenarkannya, jangan pula kita cepat menghukum tanpa memahami perinciannya. Yang paling penting ialah kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belajar daripada ulama yang muktabar dan menjaga adab ketika berbeza pandangan. Jangan kerana isu maulid, umat Islam terpecah dan saling mencaci. Kerana kecintaan kepada Rasulullah bukan sekedar pada slogan, bukan sekedar pada majlis, dan bukan sekedar pada perbedaan. Cinta kepada Rasulullah sepatutnya melahirkan keinginan untuk mengikuti baginda. Kalau kita ngaku sayang Nabi SAW, mari kita buktikan dengan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah perkara yang jauh lebih besar dan lebih utama tentunya. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.